Ada 4 level nak tahu telefon korang tu power ataupun tak untuk edit gambar menggunakan AI. Pertama sekali, easy. Semua smartphone boleh buat padam setiap subjek yang ada dekat belakang yang mengganggu foto korang untuk nampak lagi cantik. Tekan saja generate dan dia akan dapat padam, yes, dengan mudah aja. Level yang kedua, susah sikit, level moderate tau. Dekat sini korang boleh ubah manipulate gambar tu untuk jadi benda lain. Sebagai contohnya, aku ambil gambar dekat taman pakai slipper yang agak selekeh lah. Dan korang nak tukar slipper tu jadi yang lagi proper, lagi kemas, lagi cantik. Korang just bulatkan sahaja subjek yang korang nak tukar, korang nak ubah tu, dan dia boleh generatekan untuk jadi yang lagi proper, lagi kemas, dan juga boleh korang nak post dekat dalam social media. Level yang ketiga, yang ni betul-betul susah tau sebab dia sangatlah kompleks. Bukan je dia satu subjek, tapi ada banyak sangat subjek. Sebagai contohnya, crowd dekat belakang. Korang boleh tengok gambar sekarang ni macam mana nak remove kalau kita tak gunakan AI. So kalau nak tahu telefon korang power ataupun tak, tekan sahaja erase, tengok dapat dia tak dengan color, perabot dan juga tempat yang ada tu boleh replicate tak untuk kosongkan sekeliling gambar tu. Kalau boleh, macam Galaxy AI ni, telefon korang memang betul-betul power. Yang terakhir, level keempat, sangat sukar dan juga sebenarnya dia super hard untuk replicate tau. Sebagai contohnya, aku ada scraping gambar yang di cover menggunakan tangan tau. So untuk generate balik muka ni bukan mudah. Tapi korang tengok macam mana Galaxy AI dapat padamkan tangan aku ni yang dah cover muka dan dapat replicate muka aku, mata aku, hidung aku, warna kulit aku dengan sempurna tanpa ada sebarang cacat cela tau. Tak ada smartphone lain yang aku nampak boleh buat benda yang sama macam Galaxy AI features dalam telefon Samsung. So dekat sinilah korang tahu yang telefon korang ni sebenarnya power ataupun tak untuk edit gambar dan juga power ataupun tak level of AI dekat dalam korang punya smartphone ni. Komen dekat bawah, ada tak feature-feature macam ni dekat dalam telefon korang? Kalau ada, dia memang betul-betul power.